Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Zahra Zahira binti Muhammad Abu Bakar, nombor mentrik C23B0814. Dari kursus SCH 3273 Mitologi. Pada hari ini, saya akan membentangkan poster bertajuk Legenda Kepahlawan Dunia dan Alam Melayu, pembentukan jati diri, pegangan dan nilai budaya masyarakat Melayu. Poster ini membincangkan perbandingan antara dua tokoh legenda terkenal iaitu El Cid dari Spanyol. Mi nombre es Rodrigo Díaz. Nací en Vivar. Mi padre murió luchando por Fernando I. Por toda herencia me dejó una espada. Ay, mi espada. Con esto puedes conseguir todo. Dan Hang Tuah dari Alam Melayu. Serta pengaruh kedua-dua legenda ini terhadap pembentukan masyarakat Melayu. Pertama sekali, dari aspek pengenalan, legenda merupakan cerita tradisi yang diwarisi secara lisan daripada satu generasi kepada generasi yang lain. Legenda biasanya mengandungi tokoh luar biasa yang dipercayai masyarakat dan berkait rapat dengan sejarah, budaya serta identiti sesuatu bangsa. Selain menjadi hiburan, legenda juga berfungsi sebagai medium pendidikan moral dan budaya dalam masyarakat. Di dalam kajian ini juga, saya menggunakan teori fungsionalisme oleh Bronislaw Malinowski. Menurut teori ini, mitos dan legenda bukan sekadar cerita hiburan tetapi mempunyai fungsi penting dalam kehidupan masyarakat. Legenda berperanan sebagai medium untuk menyampaikan nilai budaya, mengukuhkan pegangan sosial serta menjadi panduan tingkah laku masyarakat. Teori ini sangat penting digunakan kerana kedua-dua legenda yang dipilih jelas menunjukkan bagaimana cerita legenda mampu membentuk identiti dan nilai kehidupan sesuatu masyarakat. Bagi legenda dunia, saya memilih El Cid atau Rodrigo Diaz de Vivar, seorang kesatria agung Kastil di Sepanyol pada abad ke-11. Walaupun beliau pernah difitnah dan dibuang negeri oleh Raja Alfonso V, El Cid tetap setia dan terus berjuang demi negaranya. Beliau juga telah berjaya menawan advansi dan dihormati oleh masyarakat Kristian serta Muslim kerana sifat keberanian dan keadilannya. Antara nilai utama yang terdapat dalam legenda El Cid ialah kesetiaan berprinsip, keberanian, kepimpinan dan toleransi masyarakat. Seterusnya, bagi legenda Alam Melayu ialah Hang Tuah, iaitu Laksamana Agung Kesultanan Melayu Melaka. Hang Tuah terkenal sebagai tokoh yang mahir dalam persilatan, diplomasi dan bahasa asing. Sama seperti El Cid, beliau juga pernah difitnah dan dijatuhkan hukuman mati. Namun, tetap setia kepada Sultan Melaka walaupun dianiaya. Oleh sebab itu, Hang Tuah menjadi simbol kepahlawanan dan maruah bangsa Melayu. Nilai utama dalam legenda Hang Tuah ialah taat setia, maruah diri, kebijaksanaan dan patriotisme. Selain itu, terdapat beberapa persamaan antara El Cid dan Hang Tuah. Kedua-duanya merupakan tokoh kepahlawanan bangsa yang pernah difitnah tetapi masih setia kepada pemerintah. Mereka juga menjadi lambang keberanian, kehormatan dan identiti masyarakat masing-masing. Walau bagaimanapun, terdapat juga perbezaan antara kedua-dua tokoh ini. El Cid lebih menekankan toleransi agama dan penyatuan masyarakat, manakala Hang Tuah pula menekankan adat Melayu serta kedaulatan raja. Dari segi keberkesanan terhadap masyarakat Melayu, legenda ini memainkan peranan penting dalam membentuk jati diri masyarakat. Kisah kepahlawanan kedua-dua tokoh ini menanam semangat keberanian, rasa bangga terhadap bangsa dan semangat mempertahankan maruah negara.
Selain itu, legenda ini juga mengukuhkan pegangan masyarakat dengan menekankan kesetiaan kepada pemimpin, amanah, tanggungjawab sosial dan kepentingan mematuhi undang-undang demi kestabilan masyarakat. Di samping itu, legenda El Cid dan Hang Tuah turut menerapkan nilai budaya seperti kebijaksanaan dalam diplomasi, toleransi, hormat menghormati, adab dan kesopanan. Nilai-nilai ini membantu membentuk masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Sebagai rumusan, legenda El Cid dan Hang Tuah bukan sekadar cerita kepahlawanan semata-mata, tetapi merupakan medium pendidikan budaya yang membentuk jati diri, pegangan dan nilai moral masyarakat Melayu agar terus mempertahankan maruah, kesetiaan dan keharmonian sosial. Sekian sahaja pembentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.